These memories will stay with me. Okay guys, kami dito baru na tayo balacaw. These memories will stay with me. These memories will stay with me. These memories will stay with me. Ya tayo GPN Serihan. Selamat pagi dan selamat datang. Pagi ini kita menyaksikan perkahwinan Richard Wanda anak Rampeng dengan Luciana Rintik anak Empati. Betul tak? Perkahwinan di JPN adalah perkahwinan yang didaftarkan di Akta 164. Sebarang perkahwinan tidak boleh dibubarkan di dalam tempoh 2 tahun.
Nanti berdiri dulu. Ini nafas di tengah, kemudian turun lagi, ke sebelah sini, kemudian ke sebelah sini. Angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan. Saya dengan sesungguhnya membuat account bahwa saya tidak tahu kan apa-apa dengan yang sah, mengapa saya tidak boleh disebutkan dalam perkawinan dengan Luciana Rintik, dan saya minta sekian yang ada di sini menyaksikan bahwa saya Richard Warner mengambil kamu Luciana Rintik jadi istri yang sah. Saya dengan sungguhnya membawa saya tidak tahu akan apa mendengarkan yang sah. Mengapa saya tidak boleh bisa engkau dalam pernikahan dengan Richard, dan saya mintalah yang hadir di sini mengisahkan membawa saya Luciana Rintik mengambil kamu Richard menjadi suami saya yang sah. Ini bos. Kita berdiri satu tangan. Tengok satu sama lain. Sekarang saya akan bacakan ayatnya. Adalah saya dipahamkan bahawa kamu Richard Wanda anak Ramping dan kamu Luciana Rintik anak Empati berada di sini atas kemahuan bebas kamu sendiri bagi maksud hendak menjadi suami dan isteri. Maka ketahuilah bahawa dengan pengupacaraan perkahwinan kamu di hadapan saksi-saksi yang hadir di sini mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkahwinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain, dan bahawa perkahwinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan suatu hukuman yang sah daripada mahkamah, dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat yang seorang lagi berkahwin dengan seorang yang lain, walau bagaimanapun dan di mana jua pun diupacarakan perkahwinan itu semasa perkahwinan ini masih berterusan, maka kemudian itu akan melakukan satu kesalahan terhadap undang-undang. Jadi hari ini kemudian diperkahwinkan di bawah undang-undang, tidak boleh berlaku pembubaran ataupun perceraian di dalam tempoh 2 tahun. Sekiranya pembubaran berlaku, kamu mesti melantik peguam dan kes perceraian akan dibawa ke mahkamah. Jelas, ha? Adakah kamu berdua tahu tentang apa-apa rintangan yang sah? Mengapa anda berdua tidak boleh bersama disatukan dalam satu perkahwinan? Jadi nanti saya tanya soalan, kamu jawab ya, setuju. Tapi kalau tidak setuju, jawab tidak setuju. Adakah kamu Richard Wanda anak Ramping kini mengambil Luciana Rintik anak Empati sebagai istri kamu yang sah? Adakah kamu Luciana Rintik anak Empati kini mengambil Richard Wanda anak Ramping sebagai suami kamu yang sah? Atas persetujuan yang dilafazkan, saya mengesahkan Richard Wanda anak Ramping dan Luciana Rintik anak Empati sebagai suami istri yang sah. Apa ada pertanyaan?
Ya. Ya, periknya lebih net terus. So kami baru dah mulai dari JPN. Yung nagagambar kami ito. These memories will stay with me. Gi. Udah, benong. Ah, siapa nama laki? Ketikanya. Ada ketemu kiamat. Ya. Orang kampung kan ngocet-cet kan. Cut begininya aku. Ada ketemu belum ya. Udah biar pesan karena biar mulai ini negara. Oh, boleh pulih aja mah. Ya. These memories will stay with Itu kami dah sediam. Kan di situ. Kulayari yang harus bilang gitu. Ngirup dito. Kami kan kerja lepas itu, kami boleh makan. Kita balik Simunjin. These memories will stay with me. These memories will stay with me.
putih. Pilih arah. Oh, jangan lupa kena. Hari satu dah betul nama. Hari aku berada mau beraya kerja. Isan, oh isan, minum isan, aku dapat kabar dari mantu isan. Buwan lalu. Jadi